Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita nak mulakan podcast kita sebentar saja lagi. Jadi yang baru hadir bersama, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan mulakan dalam 2 minit lagi ya. So, mari rapat-rapat. Siapa yang rapat-rapat semua ya. InsyaAllah kita yang sudi untuk tag screen ya. Yang juga sudi nak tag screen boleh tag screen ya. Terima kasih semua. Kita akan mulakan jadi mulakan pada tengah hari ini, insyaAllah. Tengah hari ini saya akan mulakan satu podcast kita ya, insyaAllah. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang. Saya ucapkan semua kepada podcast sembang kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak membincangkan tentang satu perkara yang mungkin kita nampak benda itu kecil, tapi sebenarnya ia merupakan satu yang memiliki kaitan yang sangat besar dari segi akidah kita, dari segi sejarah manusia dan juga dari segi tauhid kita. Kata kita pada hari ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hikmah di sebalik pengharaman patung dan gambar di dalam Islam. Baik, bila kita bercerita ataupun kita menyebut tentang tajuk ini, ada yang di antara kita yang mungkin terus bertanya. Contoh, betulkah Islam mengharamkan gambar? Kalau gambar manusia haram, bagaimana pula dengan gambar yang di dalam telefon bimbit kita? Bagaimana pula dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan keluarga kita? Bagaimana pula dengan gambar-gambar yang terdapat di dalam IC kita, pasport kita, ataupun gambar-gambar yang terdapat di dalam kartun ataupun mainan kanak-kanak? Dan yang paling menarik sekali, kenapa Islam begitu tegas mengenai larangan tentang menyimpan patung dan juga gambar? Adakah Islam itu sendiri merupakan suatu agama yang anti-seni? Adakah Islam itu takut kepada kreativiti manusia? Atau sebenarnya ada hikmah yang lebih mendalam yang perlu kita telusuri? Maka hari ini kita akan cuba untuk melihat tentang isu ini. Bukan hanya dari sudut halal atau haram semata-mata, tapi kita juga ingin memahami. Kita juga nak memahami mengapa adanya syariat yang memberikan perhatian terhadap persoalan berkaitan dengan patung dan juga gambar ini. Daripada gambar kepada berhala, bahagian satu. Kita mulakan dengan satu persoalan yang mungkin bermain di fikiran kita. Bagaimanakah manusia itu sendiri mula menyembah patung dan gambar? Adakah manusia itu terus mencipta patung berkata, ini Tuhan aku? Tidak semestinya. Kerana Al-Quran menceritakan tentang bagaimana kaum Nabi Nuh AS daripada surah Nuh, surah ke-71 ayat ke-23 yang bermaksud yang mereka berkata, jangan kamu meninggalkan Tuhan kamu, janganlah kamu meninggalkan Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq dan juga Nasr. Okay. Surah ke-71 ayat ke-23. Surah ke-71 ayat ke-23 iaitu, dan mereka berkata, yang maksud janganlah kamu meninggalkan Tuhan kamu, janganlah kamu tinggalkan Yahud, Wat, Suwa, Yahud,
Suwa, Yahud, Ya'ub dan juga Nasr. Persoalan di sini, siapa yang dimaksudkan dengan Y? Suwa, Yahud, Ya'ub dan juga Nasr. Dalam riwayat yang telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang disebut dalam Sahih Al-Bukhari, nama-nama tersebut pada asalnya berkaitan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bila mereka meninggal dunia, syaitan mula membisikkan kepada manusia yang tinggal di sekeliling mereka, buatlah gambar, buatlah patung supaya kamu akan mengingati mereka. Buatlah gambar, buatlah patung mereka supaya kamu mudah untuk mengingati mereka. Pada peringkat awalnya, memang bukan untuk disembah pun, hanya sekadar untuk mengingati semata-mata. Apabila generasi pertama meninggal, lalu datang pula kepada generasi yang kedua, dan datang pula generasi yang ketiga, akhirnya ilmu tentang tujuan asal itu mula hilang. Apabila pada peringkat awal kita kata, oh letaklah, cantikkan patung tu, cantikkan dia. Kemudian mula minta mintalah kepada dia. Dengan harapan dia akan minta tolong kepada Allah. Dan akhirnya apa yang berlakulah, orang mula meminta kepada patung, minta lagi kepada Allah. Apabila datangnya generasi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Akhirnya patung yang dahulu ini sekadar sebagai simbol kepada kenangan, akhirnya menjadi objek penyembahan. Di sinilah kita nampak satu prinsip yang penting dalam Islam. Syirik ini kadang-kadang tidak bermula dengan menyembah terus semata-mata. Bermula dengan satu benda saja, pengagungan ataupun ketaksuban yang berlebihan terhadap mereka yang anggap baik di kalangan manusia pada ketika itu. Dan ini yang tengah berlaku di kalangan kita sekarang pada hari ini. Mengapa Islam itu sendiri telah menutup pintu syirik? Dalam Islam terdapat satu konsep yang sangat penting. Satu, zadus zara'in, iaitu menutup jalan yang boleh membawa kepada perkara yang haram ataupun merosakkan. Islam bukan hanya bertanya kepada kita, adakah benda ini sekarang sudah menjadi berhala? Dan Islam juga bertanya, adakah perkara ini boleh menjadi jalan kepada berhala? Cuba kita bayangkan ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita bayangkan ya, apa yang berlaku apabila seseorang manusia itu memberikan sesuatu dengan niat yang baik. Niatnya sangat baik. Dia berkata, aku hanya nak menghormati tokoh-tokoh tertentu saja. Dia nak hormat kepada tokoh-tokoh yang tertentu. Dia nak hormat kepada mereka yang telah menjadi sebahagian daripada kehidupannya. Pinjaman semua kita teruskan lagi ya. Bayangkan, kita mula-mula. Bayangkan bagaimana seseorang manusia itu memulakan sesuatu dengan niat baik. Lalu dia berkata apa? Aku cuma nak menghormati tokoh ini semata-mata. Kemudian dibuatlah patung untuk mengagungkan dia, ataupun kita kata nak menghormati tokoh-tokoh ini. Kemudian patung ini diletakkan pada satu tempat yang istimewa. Orang akan mula tunduk di hadapannya kemudian, lalu meminta pula sesuatu kepada mereka. Akhirnya penghormatan yang pada dahulunya bermula dengan niat yang baik sekadar untuk menjadi penghormatan kepada seseorang manusia,
akhirnya menjadi kepada penyembahan ataupun pengabdian yang akhirnya membawa kepada sesuatu yang menjadi syirik. Dan dalam hadis Nabi SAW sini dari Sahih Bukhari menyatakan bahawa ada 3 dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar yang lain, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, derhaka kepada ibu ayah, dan juga penyaksian palsu dan kata-kata bohong. Jadi ini adalah antara pengabdian yang sedang dicegah, bahaya-bahaya yang sedang dicegah oleh agama Islam. Hadis tentang pembuat gambar. Kita masuk pula pada hadis Nabi SAW daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan yang bermaksud Nabi bersabda, semuanya manusia ataupun orang yang paling berat azabnya di hari kiamat ini adalah para pembuat gambar. Dalam hadis yang lain pula terdapat satu ancaman terhadap orang yang buat gambaran makhluk bernyawa. Okey, tetapi di sinilah kita perlu berhati-hati. Jangan kita mengambil satu hadis dan kita membuat satu kesimpulan yang mudah bahawa semua bentuk gambar yang wujud pada hari ini pastinya adalah haram. Tidak semestinya begitu. Kenapa? Kerana para ulama telah membincangkan secara terperinci maksud taswir, iaitu jenis gambar, tujuan gambar itu dibuat, jenis gambar yang dipertontonkan, tujuan gambar itu dipertontonkan, bentuknya pula. Terima kasih. Okay. Bentuknya pula dan juga bagaimana hukum aplikasinya. Antara persoalan yang kita bincangkan contohnya seperti adakah patung 3 dimensi sama hukumnya dengan lukisan? How about ataupun bagaimana pula dengan fotografi? Bagaimana dengan gambar yang tidak sempurna ataupun gambar yang digunakan dalam pendidikan ataupun gambar yang digunakan dalam perubatan? Bagaimana pula dengan gambar tentang dokumen-dokumen rasmi ataupun gambar-gambar yang diambil ketika waktu perang, contohnya gambar ketika Perang Dunia Kedua, ataupun bagaimana pula dengan permainan kanak-kanak, contohnya seperti anak patung ataupun permainan-permainan yang hari ini orang dewasa pun ada kan, patung-patung yang bersaiz manusia dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa fiqh memerlukan kepada perincian, bukan hanya sekadar satu slogan. Bagaimana patung dan anak patung? Kita lihat pada persoalan yang menarik pada hari ini. Kalau patung adalah makhluk bernyawa dilarang, bagaimana dengan anak patung yang dimainkan oleh kanak-kanak? Ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau bermain dengan anak patung ketika bersama Nabi SAW. Riwayat inilah yang menjadi antara dalil yang penting dalam perbincangan ulama tentang mainan kanak-kanak. Ini menunjukkan bahawa hukum tidak semestinya satu warna. Ada perbezaan antara patung dan untuk pemujaan, patung untuk pengagungan dan mainan kanak-kanak. Tujuan dan konteks memainkan peranan yang penting di sini. Baik itulah kita perlu memahami apakah maksud ataupun illah ataupun maqasid di sebalik sesuatu hukum. Cuba kita lihat pula tentang gambar, fotografi dan juga telefon bimbit kita. Sekarang kita sampai kepada isu penting yang paling dekat dengan kehidupan kita, telefon. Dalam telefon kita mungkin ada 1000 gambar, mungkin ada 1000 warna, mungkin ada gambar-gambar yang penting, gambar anak, gambar keluarga, gambar program, nama makanan, pemandangan. Malah kita mengambil gambar kita sendiri kan? Malah adakah semua ini sama dengan patung yang diletakkan di hadapan masyarakat Arab Jahiliyah? Jawapannya, tidak semestinya. Fotografi moden mempunyai perbahasan fiqh yang tersendiri. Sebahagian ulama membezakan antara taswir yang menghasilkan gambar melalui lukisan ataupun pembentukan dengan fotografi yang dianggap sebagai rakaman ini. Ada juga ulama yang lebih berhati-hati dan mengembangkan perbahasan berdasarkan jenis ataupun tujuan gambar itu dibuat. Sebab itu bila kita bercakap tentang hukum gambar, kita tidak hanya sekadar bertanya gambar ataupun bukan gambar, tetapi kita juga bertanya gambar apa, untuk apa.
Kita juga bertanyakan tentang bagaimana gambar itu digunakan. Kita juga bertanya juga, adakah ia akan diagung-agungkan? Yang paling penting sekali, adakah gambar ataupun perkara-perkara ini akan membawa kepada perkara yang haram? Wa na'udzubillah min dzalik. Cuba kita lihat, adakah Islam itu anti seni? Persoalan yang menarik untuk kita. Ada yang berkata, Islam mengharamkan patung dan gambar. Jadi Islam adalah anti seni. Benarkah begitu? Tidak. Malah jawapannya berkaitan tidak tepat. Dan Islam memiliki sejarah seni yang sangat luas. Seni bina yang sangat menarik, seperti seni bina Morocco dan sebagainya, seni bina Maghribiyah, seni bina Arab dan sebagainya, yang menjadi kebanggaan masyarakat tamadun-tamadun terdahulu. Kita ada juga seni kaligrafi, seni geometri. Malah kita juga ada iluminasi kepada manuskrip, serta reka bentuk dan seni suara, serta puisi. Kalau tidaklah Al-Farabi menciptakan gambus, kan? Yang berbagai jadi bentuk kreativiti manusia. Yang menjadi perhatian khusus dalam nas tentang taswir adalah gambaran manusia makhluk yang bernyawa. Khususnya dalam konteks yang berkaitan dengan mengagungkan isu yang dilarang. Maka jangan kita simpulkan bahawa Islam itu adalah satu agama yang anti seni. Sebaliknya, Islam itu adalah memahukan kreativiti manusia itu berada di dalam batas ketauhidan dan juga kesyariatan agama. Kreativiti itu tidak dimatikan, tapi diarahkan. Inilah sebab kenapa agama menjadi kawalan kepada diri kita, supaya kita tidak melakukan perkara yang melampaui batas. Macam mana Allah menyatakan dalam Quran, kulu wasyarabu wa la tusifu. Makan, minum dan jangan melampau batas. Baik, apakah hikmah terbesar? Iaitu menjaga tauhid. Kalau kita nak simpulkan semuanya, kita dapat berapa hikmah yang utama tentang pengharaman patung dan gambar ini. Yang pertama adalah untuk menutup jalan kepada kesyirikan. Kita tahu kesyirikan ni adalah merupakan dosa yang paling besar. Macam saya katakan tadi, 3 dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa besar yang lain. Untuk hadis Nabi SAW, yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua derhaka kepada ibu dan ayah, dan yang ketiga syahadatul zur, penyaksian palsu dan kata-kata dusta. Kedua adalah untuk mengelakkan pengagungan yang melampau terhadap manusia, kerana kita tidak mahu manusia itu diagung-agungkan, malah dijadikan boleh sebagai Tuhan. Ini yang berlaku pada mereka yang beragama Kristian apabila mereka mendewakan ataupun mengagung-agungkan Isa alaihissalam ataupun Jesus, hingga mereka melampau-lampau dalam mengagungkan terhadap manusia itu sendiri, hingga menyebabkan menjadikan Jesus itu sebagai Tuhan. Ada sebahagian yang menjadikan Jesus itu sebagai Tuhan pula. Yang ketiga, menjaga kemurniaan tauhid. Maksudnya kita harus mentauhidkan Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lain yang perlu disembah. Tidak ada lain yang disembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat pula, untuk mendidik manusia supaya tidak mengangkat makhluk ke kedudukan yang selayaknya hanya untuk Allah semata-mata. Dan yang penting sekali, bahawa Islam bukan sekadar menjaga tangan kita daripada melakukan sesuatu, tapi juga Islam menjaga hati kita daripada bergantung selain daripada Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat semua, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita boleh ambil pengajaran ataupun iktibar daripada isu ini adalah, bila kita melihat hukum berkaitan dengan patung dan gambar ini, janganlah dilihat ianya sebagai satu perkara yang dikatakan Islam suka mengharamkan sesuatu. Sebenarnya kita lihatlah pula dari perspektif apa yang cuba dilindungi oleh Islam. Yang dilindungi adalah ketauhidan. Yang dilindungi juga adalah maruah ataupun keizahan manusia. Yang dilindungi juga adalah hati seorang manusia. Yang dilindungi oleh manusia itu daripada mengulangi sejarah kaum-kaum yang terdahulu. Kita tak mahu menjadi seperti kaum Nabi Hud ataupun kaum Nabi Saleh ataupun kaum yang terdahulu, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Kita tak mahu jadi seperti itu. Kerana kita telah dikurniakan Allah dengan Islam, maka kita jadikan Islam itu sebagai kehidupan kita, sebagai hidup kita.
Dan kadang-kadang sesuatu yang kelihatan kecil pada hari ini malah boleh menjadi besar untuk generasi yang akan datang. Satu gambar, satu patung, mungkin satu simbol, satu penghormatan, namun akhirnya boleh berubah menjadi sesuatu yang manusia agung-agungkan melebihi daripada batasnya. Dan itulah Islam sangat mengambil berat tentang tauhid. Semoga perbincangan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akan memberikan satu perspektif baru kepada diri kita, untuk bukan sekadar kita bertanya apa yang haram, tapi kita belajar juga untuk bertanya mengapa Allah dan Rasulnya turut melarang benda ini dilakukan. Dan di sebalik sesuatu hukum itu ada hikmahnya, dan di sebalik syariat itu ada rahmatnya. Maka saya akhiri podcast kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada yang bersudi bersama-sama kita pada hari ini untuk kita bersama-sama pada program kita pada hari ini. Di lain masa, di lain kita bertemu lagi. Aku qali hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma tahiyyatu asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.